Lepas ni aku tak nak buat video lagi untuk polis ke apa. Sebab aku buat video bukan untuk bos tengok, aku buat untuk public tengok. Mat, nanti orang boring tengok muka kau. Boring tu lah tanda benda tu dah masuk dalam kepala. Memang aku nak dia boring. 2 juta pun saya tolak. Sebab saya nak menunjukkan kepada mereka, I don't go for money, I go for barakah. Bantuan kerajaan selalu dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan. Orang tua-tua ni dia tak tahu macam mana nak tengok ialah tu betul ke tak. Memang dia cakap ada, kita ada checkboard, kita ada ni. Kalau kau ada, kau tak promote, kau tak payah cerita kau ada lah. Ni aku cakap ada dan kau bagi impak pada orang. Jangan cakap ada tapi orang pun tak tahu. Aunty Rahmat tahu, aunty tengah deal masuk dana tu kan, itu scam. Tak nak dengar. Dia kata, "Alah, Rahmat jealous." Kalau dapat macam mana? Dapat. Semua gara-gara apa? Duit. Oh, Penjawat Podcast. Penjawat Podcast. Oh, Penjawat Podcast. Okey, kita sambung semula ke Open Jawab Podcast. Betul. So sebelum kita mula, saya just nak bagi tahulah, Penjawat Podcast ni ditaja khas oleh Tuah Plan Senyum Berhad, loan and debt consultant yang membantu penjawat awam di Malaysia bernafas semula dengan kewangan yang lebih sah, telus dan patuh syariah. Yes, betul. Tuah Plan ni dah bantu lebih daripada 20,000 penjawat awam yang ada masalah kewangan. So kalau you guys nak tengok feedback ataupun testimoni, boleh je terus pergi ke website tuahplan.com. Betul. So kita sambung semula, Syura. Banyak kita punya session-session yang kita dah rehat sekejap ni, kita dah bertenaga lah nak tanya balik. Betul tak? Betul. Tapi kita tanya Tuan Rahmat kita, masih ada tenaga lagi tak? Lama dah kita borak ni. Masih lagi bertenaga. Bagi panas lagi Nak panas lagi. Okey. Tutup aircon jap. Okay. So Tuan Rahmat, saya nak tanyalah, saya ada dekat situation yang saya tak sure, mungkin ramai ada kena juga atau saya seorang je yang kena. Sekarang ni kita tahu ramai tengah berebut-rebut nak makan kat Rembayung. Tuan ada tak makan kat Rembayung juga? Tak dapat lagi. Okey. Saya kena scam tuan, nak ambil table Rembayung ni. So saya dah pergi buat report lah. Boleh saya tahu ke apa proses bila saya dah buat report tu dan boleh dapat balik ke duit saya? Okey, bila awak sebut Rembayung ni, my wife pernah ajak. Try lah. Ya Allah, tak payah try. Aku malas nak berebut-rebut ke, nak fight ke, nak apa? Battle-battle ni. Battle. Makan nak battle. Ada lah rezeki kan. So, saya ada dengar juga a few issue lah. Orang kena scam. Nak tempat tiket lah. Saya nak bagi tahu tentang ni perkara asas yang sepatutnya rakyat Malaysia kena buat sebelum awak deal apa-apa sekalipun. Awak Rembayung ke, rembulan ke, rambutan ke. Ini perkara asas. Pertama sekali, anda kena ikut segala apa yang ada dalam laman rasmi dia. Rembayung mungkin jadi laman rasmi dia, yang kita tahu TikTok lah, mungkin KA punya ni lah kan. Website saya tak sure, tapi kalau saya punya konsep, mesti pergi media sosial rasmi atau laman web rasmi ni dulu. Ni penting. So sebelum kita nak deal apa-apa, kita tengok kat situ dan kita fahamkan proses. Bagaimana proses ni penting. Banyak orang kena scam gara-gara dia tak tahu proses. Dia tak ikut SOP. That's why kena fahamkan SOP tu. Sebab kalau orang tu buat live, ambil peluang tu. Awak join live. Macam saya selalu buat live kan. Ambil peluang masa tu dah nak tanya. Walaupun kita tahu beratus orang tanya, you try. Dalam tu manalah tahu. Saya pun sambil-sambil tu ada juga saya terlepas. Tapi ada yang menasib baik saya baca juga yang mana nak bertanya kan. Daripada situ anda tahu proses yang sebenar. Ini penting sebab apa? Bukan kata Rembayung ni konsep pula. Konsert artis luar negara. Banyak juga yang kena tipu scam tiket. Dia nak beli tiket tapi tak dapat. Biasanya melibatkan artis Korea. Atau artis-artis yang daripada situlah. Sebab demand dia tinggi. Betul. So banyak sebenarnya kita terima aduan. Bukan kita, polis terima aduan yang melibatkan penipuan scam tiket ni. Bila anda kena scam, pertama sekali yang paling penting, ni basic dia, kena call 997 dulu. Apa-apa, telefon je dulu. Boleh tak boleh, dia nak tolong ke tak nak tolong, call je 997 dulu. Adik kepada 999. Saya dah kena scam, apa patut saya buat, nanti dia guide lah. Lepas buat report itu, di situ, kita call bank. Tengok apa yang bank boleh bantu. Kadang-kadang ada sistem bank ni bagus. Dia bantu. Ambil balik duit ke, dapatkan duit ke, saya tak tahulah. Ada bank yang dia bantu. Sebab ada juga mangsa jumpa saya, dia kata, tuan, saya itu bank tu bagus lah.
Saya dah terhantar tu dia boleh dapatkan balik. Saya pun macam terkejut. Boleh ke? Setahu saya tak boleh kan. Oh, rupanya yang kena ni somebody. Boleh pula. Kan. That's why saya selalu bagi advice. Call je lah bank. Try lah. Try. Kita Cuba tak tahu nasib kan. Nasib kan. Seterusnya pergi buat report di mana-mana balai polis berdekatan. Kalau awak kat Terengganu, pergilah Terengganu. Kalau kat Kelantan lah. Mana-mana je balai polis berdekatan. Dan polis tu wajib terima aduan awak. Walaupun kes awak tu mungkin akan disiasat oleh pegawai di Kuala Lumpur, selain pada tempat yang awak ada tu, kadang-kadang kes tu buat report kat situ tapi yang siasat tim lain. Kadang macam tu. Buat je report dulu. Okay. After buat report, yang ni selalunya yang rakyat Malaysia tak buat. Bila awak dah buat report, minta nombor telefon pegawai penyiasat tu untuk dihubungi. Oh, boleh lah Boleh kena bagi. Saya dulu satu kesalahan besar, anak buah saya tak jawab panggilan atau tak entertain panggilan daripada komplainant. Satu kesalahan besar. Saya kalau orang, dulu saya jadi ketua bahagian komersial di Sentul. Kalau saya katalah ada komplainant tu jumpa saya atau dia direct kat saya, tuan saya kontak anak buah tuan tak dapat, tak reply, tak respon. Siap kau. Panggil pegawai sini kau. Jadi mesin kau. Kau ada reply tak? Saya akan tanya lah. Kalau tak ada, memang siap. Tapi selalunya, anak bos saya reply. Yang ni, yang dia kalau dia mengadu kat bos, dia akan cakap lah, tak dapat apa, tak ada respon lah, apalah. Sebenarnya ada je respon tu. Kadang-kadang public ni pun bukan semua pun yang betul juga kan. Jadi, penting untuk awak dapatkan nombor kontak dia. Kalau dapat nombor handphone, bonus. Selalu dia bagi nombor office. Sejarah saya bagi nombor handphone. So, saya tak pernah bagi nombor office. Yes. Sebab aku tak selalu ada kat office. Kalau Rahmat bagi nombor office yang Rahmat tahu Rahmat tak selalu ada, Rahmat tak angkat, menunjukkan saya ni tidak bertanggungjawab dengan kerja saya lah. Tu tadi kita berbalik pada nak tolong orang kan. Yep, betul. Kepada pegawai polis kat luar sana. Anda menjawab panggilan telefon pertanyaan daripada mangsa-mangsa tu pun anda dah membantu dia. Anda dengar luahan segala apa benda yang dia nak luah nak cakap, itu pun dah membantu. Mendengar itu satu proses bantuan juga. That's why saya selalu cakap tolong. Tak boleh tolong nak dapatkan duit balik, tolong dengan cara lain pula. Redakan dia, tenangkan dia, bagi kekuatan kat dia kan. Itu juga yang sekarang ni banyak orang kontak saya pun. Dia nak tu je, saya nak dengar suara tuan je. Okey, dengar. Kan. So, dia berhak nak tahu nombor telefon dan yang paling penting, segala apa pertanyaan, tak pasti, tak sure, tak faham kan. Ni macam mana proses. Kan kita tak faham, orang awam tak faham kan. Tanya polis tu. Ni tak, dia baik dia balik. Lepas tu dia DM saya. Tuan macam mana saya ada buat report? Kau tanya aku, bukan aku yang terima report kau pun. Pergi dah tanya pegawai penyiasat tu. Dia tak nak. Dia nak tanya Rahmat juga. Mungkin dia takut kot nak tanya depan-depan. That's why saya kata, hak anda ialah anda berhak nak tahu. Tu saya selalu bagi tahu pada pegawai polis. Kenapa orang komplain? Sebab orang tak dapat servis yang bagus dari kau. Kalau kau jadi mangsa, kau nak polis tu entertain kau macam mana? Kau nak polis tu explain kat kau, betul tak? Macam tu juga orang jumpa kita, sama je. That's why saya selalu pesan kepada pegawai penyiasat, tolong ada simpati dan empati. Memanglah ada yang banyak songen. Saya pun pernah jumpa yang banyak songen. Ada je. Tapi korang-korang kita jumpa. Jumpa tu menunjukkan effort tu untuk kita dengar. Membantu. Atau jawab telefon tu effort untuk dengar. Saya sekarang saya dah bagi servis. Saya buat pelan perlindungan komuniti digital. Memang salah satu servis saya tu untuk yang tadi tu saya kata calling center untuk nak buat semak check tu, orang boleh contact saya direct. Dan banyak pun klien-klien saya contact saya biasanya diorang memang nak luahkan je. So Rahmat dengar je lah. Okey je tuan, saya lega tuan dah dengar, dah explain, dah cakap kat tuan. So diorang memang nak dengar suara kita sebenarnya kan. Lelaki dia tahu yang diorang contact tu adalah orang yang pakar dalam dunia Trusted tu. Betul, pakar dalam dunia. Padahal dah mesej lah, jangan ni scam. Tuan boleh tak sekejap saya nak dengar suara tuan. Entertain lah. Macam mana kan. So itu yang anda boleh dapat dan anda boleh buat. Chances nak dapat duit balik selalunya zero. Kalau awak tak call 997. Kalau awak call 997, chances nak dapat pun tak sampailah 5 to 10%, tak sampai.
Sebab selalunya korang bila sedar kena scam ni, masa tu duit korang dah tak ada. Betul. Duit yang dah dimasukkan dalam credit account tu, Tak boleh nak. masa awak buat report tu, masa awak call 997 tu, duit tu dah dikeluarkan hantar ke kat luar negara ataupun ke akaun lain. That's why duit tu memang tak dapat balik lah. So bila, sorry. Cakap pasal scam tu kan, Tuan ada ke handle, sebab saya rasa macam pernah viral kes yang scam call dekat Kemboja, call center macam tu. Tuan ada handle juga ke kes tu? Masa awak kes, kira gini. Dekat Kemboja tu dia ada banyak MO scam. Salah satu dia phone scam. Phone scam. Okay, phone scam ni yang akan call awak. Mm-mm. Yang akan call awak, dia mesti duduk luar negara. Okay. Yang awak terima call kan, dia kata dia polis lah, dia JNT Duduk luar lah, negara. pejabat pos lah, mahkamah lah kan. Tu semua daripada luar negara. Macam mana nombor tu dia call contoh 03 nombor Malaysia pun still Itu luar negara. kaedah yang dipanggil dengan nama spoofing. Spoofing ni, dia ada, spoofing ni nama satu teknik. Kalau nak mudah faham, saya sebut macam ni lah, dia macam tweet lain lah. Oh, okay. Sebab saya kalau sebut terma tu, saya takut awak lagi tak tak faham. faham. Jadi saya selalu mengajar orang spoofing Bahasa ni, yang- bahasa yang mudah awak faham, dia macam tweet lain. That's why dia boleh pakai nombor balai polis. Dia boleh pakai nombor awak. So dia still lagi pakai nombor Malaysia and nombor polis. Boleh. Sebenarnya kat luar negara. Oh, okay. Boleh. Oh, okay. Tu sebab apa pilihan yang awak ada nak stop daripada kena scam. Awak tak boleh lawan teknologi tu. Spoofing tu awak tak boleh stop pun. Boleh lawan? Tak boleh. Betul. Telco tak boleh buat apa-apa. Internet tak boleh buat apa. Then the pilihan yang ada, educate lah. Educate je. Masalah kita tu memang jenis malas. Tapi macam mana pula kalau kes yang scammer bisu tu yang saya ada sebut tadi. Silent call. Silent call. Dia macam dia call kita, dia nak guna suara kita untuk macam scam orang lain pula. betul. Ya, betul. Apa tips yang mungkin kita boleh guna? Dia gini, kita tak boleh tahu pun sebenarnya dia tu silent call atau tidak. Sebab kita memang kalau call masuk memang kita nak jawab. Betul. Apatah lagi saya kan, macam-macam orang call saya, betul tak? Tu sebab saya nasihatkan kepada warga emas. Kepada orang yang tidak ada banyak komitmen. Nombor yang tak save call, jangan angkat lah. Dia kalau urgent dia akan message. Ingat tu satu. Untuk anda, boleh angkat. Tapi anda kena guna cara yang berbeza daripada sebelum ni. Awak dengar je. Kalau dia betul-betul nak cakap dengan awak, dia akan bercakap lah. Tapi untuk soalan ni kan, dia macam bagi saya lah, saya macam terfikir. Kalau saya angkat, selamat tak? Selamat. Selamat ialah dia tak boleh buat apa-apa lah maksudnya. boleh. Dia belum dapat ambil suara kita yang dia nak copy tu. Okay, dia nak suara awak tu, dia ada beberapa modus operandi. First, dia nak check nombor tu aktif ke tak. Ada orang angkat ke tak. And then dia pass kat orang. Itu pertama. Yang kedua, dia nak ambil suara awak tu untuk dia nak scam siapa-siapa orang terdekat dengan awak. Keluarga ataupun kawan-kawan. Dia akan guna suara awak tu nak pinjam duit. Contoh macam ada satu kes orang makcik ni, nenek ni, dia dapat call pada cucu dia. Cu, nenek kena, nek, cucu kena culik. Tolong bagi duit, nek. So kalau nenek yang takut, dia akan terus bayar kan. Betul. Tapi nasib baik, cucu yang dia kata, ni memang suara cucu betul. Yang kata kena culik tu. Tapi nasib nenek tu baik. Cucu yang sebenar dekat sebelah dia. Oh, okay. That's why, benda ni, kalau kita tak kongsi kepada rakyat Malaysia, tak semua orang akan alert dan aware pasal benda ni kan. That's why peranan kita untuk sampaikanlah kepada To educate public. tu. Educate. Memanglah kalau dari segi terma yang saya guna pakai, banyak sebenarnya orang-orang pakar digital dia orang tak setuju saya cakap ni kan. Contoh tadi saya kata tweet lain dan sebagainya. Diorang ni ada terma dia orang. Itu sebab saya kata kalau kau nak guna terma kau tak payah ajar rakyat Malaysia. Kau ajar orang nak belajar dengan kau ambil diploma, ambil degree. Itu betul. Kita ni nak ajar orang tua-tua ni. Okay. Yang B40 yang sekolah pun tak habis. Itu sebab saya selalu cakap kalau kita nak mengajar orang, nak sampaikan mesej, guna pendekatan atau cara atau bahasa yang orang tu senang faham. Betul, mudah. Kau jangan guna bahasa kau. Betul. Sama, polis pun sama. Saya selalu tegur, kau jangan sebut IO lah, IP lah, NFA. Public tak tahu. Tak faham. Dan diorang pula bila tak tahu, diorang diam je. Diorang takkan cakap sorry saya tak faham. Sebab diorang takut. Banyak orang jumpa saya, tuan sebut IO ni. Ni apa IO ni? Dia tak tahu punya. IO ni pegawai penyiasat. So Datuk Wabi Menteri, Datuk Fahmi Fadil cakap, kita ni bukan mengajar orang Putrajaya. Mengajar orang Putrajaya, gunalah bahasa Putrajaya. Awak kan masuk FEDA, guna bahasa FEDA. Betul. Baru faham. Saya setuju lah macam tu. Sebab kalau kita tengok konten-konten yang banyak diorang mengajar ni,
menggunakan bahasa yang susah nak faham. Ya. Kadang-kadang orang, saya tengok ada a few content, dia share pasal technical. Technical handphone, technical internet, macam-macam. Technical tau, technical. Benda yang Allah renyahnya. Orang tak faham. Contoh, saya bagi contoh saya sebut. Malware. Tak semua orang suka dan faham apa tu malware. Dan tak semua orang yang tak faham tu tanya, "Tuan, malware tu apa?" Dia diam je sebab dia segan nak tanya kan. Tu sebab saya tak suka guna perkataan malware, saya suka guna antivirus. Memanglah terma betul dia malware. Awak pula kalau dah start satu perkataan yang awak tak faham, awak akan melemahkan semangat awak nak belajar. Malasnya aku nak belajar. Benda Ini ni. malware, kejap lagi kan malware, macam-macam kan. That's why kaedah penyampaian tu penting. Tu sebab awak tengok kan saya poyo kan. Saya gunakan kaedah tu lah. Nak bagi orang semua faham. Tu penting, barulah orang nak dengar. Betul. Kan? Tuan, tapi Tuan ada tak momen yang macam Tuan dah jumpa penjenayah tu? Maksudnya dah tahulah ni kalau aku tangkap ni memang boleh. Tapi tak boleh nak tangkap sebab tak ada bukti. Ada tak kat momen tu? Okey, selalunya bila saya jumpa penjenayah tu memang kita dah ada bukti lah. Selalunya memang kita nak tangkap tu siap dengan bukti dah. Kita tak akan tangkap selagi bukti tak ada. Tak ada bukti yang cukup. Yeah. That's why kadang-kadang orang selalu komplain kan. Polis ni lembab lah, tak tangkap lah. Bukan masalah kita tak nak tangkap. We are talking about evidence. Tak guna kita tangkap evidence tak ada. At the end dia akan keluar balik bebas. Betul? Dan kita akan kena kecam tak dengan yang buat report? Sama juga. Allah tengok lepas lagi, tak buat apa lagi. Polis akan sentiasa kena kecam. Walhal si masa ni tak tahu pun pasal undang-undang. Betul. Tuan, saya tangkap, polis bebaskan lah. Bila dia bebaskan? 2 hari selepas tu. Maknanya dia dah direman. Bukan kita bebaskan tu sebab kita kau tim, tak. Tapi sebab reman dia tu dibenarkan 2 hari je. Tuan, kenapa 2 hari lah? Polis tu tuan sengaja tuan. 2 hari dia bagi. Padahal yang bagi 2 hari ke, 3 hari ke, 4 hari ke magistrate, bukan polis. That's why ilmu tu penting. Saya pernah cakap apa tau. Rakyat Malaysia sepatutnya daripada sekolah rendah dah diajar dengan ilmu undang-undang. Negara yang rakyatnya tahu pasal undang-undang, negara tu biasanya dia akan lebih tertib, dia akan lebih behave. Negara yang tak ada undang-undang, serabut, hancur. Boleh tengok negara-negara dekat Wakanda tu kan, banyak kan. Masalah sosial. Kalau tengok kalau tengok bas dia kan, ada satu negara tu, tak nak sebut lah negara mana. Bas dia tu boleh berlanggar-langgar gini. Ada, awak Google je nanti internet. Bas berlanggar-langgar, nanti keluar. Saya tak nak sebut lah negara mana. Negara tu orang-orang tu pun ada banyak kat negara kita juga. Oh, okey. Dia memang melanggar-langgar selamba je. Betul, tak ada rule. That's why kita sekarang ni banyak cakap pasal warga asing kan. Pasal saya pula, saya tak ada masalah warga asing datang. Tapi dia tak boleh bawa budaya dia ke sini. Ikut rules sini. Ikut rule. Apa-apa ikut rule. Betul. Macam kita pergi Singapura, pandai pula ikut peraturan. Si tak boleh ludah tau nanti. Pandai pula kau. Masuk je Malaysia terus jadi bangang balik. Banyak macam tu. Saya duduk JB, saya tahulah kawan-kawan saya kan. Kadang-kadang yang nakal-nakal, macam mana kau boleh masuk Singapura? Masuk Singapura aku tak buat macam ni, Mat. Aku kat sini buat macam gini. Boleh kan? Bukan tak boleh, boleh. Semua bergantung pada diri sendiri. Betul. Okay tuan, saya ada satu soalan lagi. Bila sebenarnya tuan mula sedar yang nak protect rakyat Malaysia ni kan? Kan tuan selalu macam nak protect rakyat Malaysia ni semua tu. So saya macam terfikir bila yang kata Tuan rasa kita kena protect rakyat Malaysia walaupun dah tak payah pakai uniform dah. Oh, tanpa pakai uniform. Pun kena protect juga. Okay, ni soalan best ni. Bila tuan terdetik? Sebenarnya kan nak protect rakyat Malaysia tak perlu uniform pun. betul? Tak perlu. Saya banyak tengok pada influencer lain. Boleh je dia tolong orang walaupun tanpa uniform. Saya pada ketika saya bersara tu, saya sendiri tak puas hati bila orang kata orang suka dengan polis. Saya tak puas hati. Macam, minta maaf banyaknya orang depan kita ni dia buat-buat macam suka. Depan kita beruniform polis, dia buat-buat suka. Dia buat-buat nak berkawan. Sebenarnya dia nak kawan tu dengan pangkat kita. Dengan title kita. Saya tak suka kawan macam tu. Saya suka kawan yang kau kawan dengan Rahmat sebab Rahmat. Bukan sebab ASP Rahmat. Dan masa saya dalam polis, ya Allah, saya cakap gila orang layan saya macam wow. Tapi Alhamdulillah, ni kita cakap pasal kawan-kawan yang betul lah. Agensi, government agensi dan syarikat-syarikat swasta banyak kawan saya. Diorang treat saya sama macam dalam polis juga. Cuma yang kawan-kawan di luar tu yang jenis yang
yang biasa-biasa. Macam mana nak cakap? Kategori Ya, yang biasa. juga lah. Tak berapa penting sangat kot Rahmat, sebab Rahmat dah tak ada uniform kot. Dan saya suka sebenarnya kalau dia rasa macam tu, sebab kita kalau lagi kurang berhadapan dengan orang macam tu, sebab kau datang kat aku pun kau bawa banyak masalah je kan. Lagi tenang saya hidup saya tu, saya tak kisah pun. Betul. So saya berpegang pada gini, kalau nak tolong orang tak perlu beruniform pun. Berapa banyak orang yang tanpa uniform dia boleh je tolong orang. Khairul Amin tolong orang. Orang yang baik-baik lah. Ustaz Wadi Anwar tolong orang. Samsul Debat tolong orang. Macam mana boleh terdetik tu? Macam terdetik yang kata, aku rasa aku tak perlu dah nak pakai uniform sebab aku nak tolong orang ni. Tapi saya tak ada rasa yang itu tau, tak perlu pakai uniform tu. Saya tak ada rasa macam tu. Cuma saya kan, kalau orang lock saya kan 5-6 bulan awal kan. Banyak orang dah contact saya, nak Rahmat nak kat sini sanggup bayar saya dengan berapa harga pun kan. Saya tanya, kalau saya tak pakai uniform boleh? Boleh tuan, kita lagi suka. Sebab di luar sana ada orang yang dia sebenarnya tak suka kita beruniform. Uniform ni, minta maaf, saya sendiri pun rasa benda tu macam ada satu gap, macam kita tak dekat dengan orang. Dan saya tahu banyak orang dia suka saya tak beruniform sebenarnya, lebih santai. Tak ada protokol, tak ada tertib dan sebagainya. Dan saya dengar tak banyak orang suka sebenarnya polis-polis ni. Tak banyak orang yang beruniform. Saya dengar benda tu lah. That's why saya selalu cakap dengan my friend, kita jangan sok sendiri tak semua orang suka kat kita tau. Kau jangan ingat orang duduk keromong-keromong kau orang suka kat kau, tak. Kau besok dah bersara kau tak pakai uniform baru kau tengok tahu macam mana. So kan tadi saya dah cakap dengan awak, niat saya kerana apa? Niat saya kerana saya nak beribadah kepada Allah. That's why ada uniform ke tak ada uniform sama je. Kita ni, Allah bagi kita saya ada follower 1.2 juta. Itu bukan satu kebanggaan bagi saya, itu sebenarnya amanah. Allah bagi saya amanah tu, Rahmat kau kena ajar dia orang tau. Saya selalu pegang pada tu. Saya tak pegang pada aku popular ke apa. Saya tak pernah rasa macam tu. Walaupun orang yang lain saya, wah ini Rahmat yang dalam tu kan. Orang jumpa saya, ini JPJ kan, JPJ yang cakap pasal yelah JPJ lah. So, aku tahu kalau aku cakap ni lagi panjang cerita kan. Banyak saya jumpa kat airport, semua tegur saya, semua tegur. Dan saya memang suka melayan. JPJ famous tu kan. JPJ dia kata aku geram pula aku. Tapi memang JPJ ada yang famous kan. Jadi pada saya lah, kalau niat tu betul, kita tak perlu risau apa pun. Saya nak cakap begini kenapa dengan uniform? Apa yang hebat sangat kalau ada uniform? Apa yang special ni ke? Apa yang special ni? Tak ada pun. Saya tak pernah menganggap pakai uniform tu special. Minta maaf kepada tuan-tuan bos-bos saya, pegawai-pegawai polis, minta maaf. Saya tak pernah rasa hebat pakai uniform. Tak tahu kenapa. Sebab saya nampak banyak orang fake lagi kalau saya pakai uniform. Banyak gila orang fake. So maksudnya pakai baju biasa lagi senang didekati macam lagi tu. best. Baru kita tahu siapa kawan kita. Yang nak kawan kita sebab Rahmat. Kan? Dulu-dulu beruniform banyak mesej dapat kalau apa-apa kan. Sebab kita bos. Tak siapa-siapa hantar aku mesej. Sekarang senyap. Saya belajar ni daripada mana tahu? Ada salah seorang bos saya, bekas pengarah dalam PDRM lah. Saya selalu wish dia. Dia cakap, terima kasih lah Mat, kau selalu ingat aku Saya cakap, Datuk, saya ni perangai saya apa tahu? Kalau hari raya, saya takkan wish hari raya pertama. Saya akan wish hari raya kedua. Okay. Kenapa tu? Okay, kenapa kan? Sebab level bos, saya dah pernah rasa duduk bos kan. Okay. Beratus, beribu mesej kau dapat. Sebab baca. Kau tak baca pun kan. Hari raya kedua baru relax baca sikit kan. Dia macam tu. Saya pernah mesej saya punya bos-bos saya bekas Timbalan KPN semua. Tak maaf Tan Sri, saya mesej lewat, saya ni memang ambil peluang ni, baru Tan Sri baca kan. Memang ada reply dia baca. Kalau yang kita hantar first day tu memang tak baca lah. So saya cakap macam tu dengan bos saya cakap apa tau? Saya tak nak sebut lah Datuk apa Dia kata, Rahmat, tak adanya Mat, dalam polis je orang duk mesej aku Mat. Aku dah bersara, ni level pengarah tak ada siapa nak mesej aku Mat.
Aku ada je masa boleh baca mesej kau. Saya touching masa tu. Saya kata, inilah nasib bos aku Padahal ni bos yang baik tau. Memang baik. Memang kita ni hanya dipandang bila kita beruniform je lah. Jawatan. Start pada tu lah saya kata. Tak kisahlah aku tak jadi KPM pun tak apalah. Buat apa aku jadi KPM, orang fake je jumpa aku. Ya, betul. Ya, betul tak? Saya jumpa banyak bos-bos saya yang saya nampak lah. Dia dah besar kan, label-label bos kan. Sama je duduk macam orang biasa. Kadang-kadang kita kesian. Dulu tak ada orang peduli dia. Sampai satu tahap tu, dekat surau duduk sorang-sorang. Kesiannya dia. Saya pernah tengok bos saya duduk sorang-sorang. Tak ada siapa peduli dia. Padahal dulu, kereta tu lagi berapa 1 meter dah ramai orang kumpul. Saya kata fake. Semua fake. Sebab uniform semata-mata lah tu. I don't mind. Tak apa. Orang tak nak kawan saya okey. Kawan pun saya okey. Tapi alhamdulillah rezeki saya kawan saya selalu cakap, Mike, kau kan walaupun dah besar, kita anggap kau macam memang belum besar. Sebab kau menjalankan kerja-kerja macam polis buat. Macam polis, betul. Dan kau sebenarnya lebih banyak buat berbanding polis buat. Di situ. Dia cakap macam tu. That's why saya masih lagi dalam grup. Kita ada grup lagi tak keluar. Dia kata, Mat jangan keluar. Even Group dengan my polis boss lah. pun. Tak left group lagi lah. Tak left. Biasa orang kata kalau dah bersara, dah berhenti, dah left Betul group kan? kan. Tapi saya tak. Saya minta izin. Saya kata, sebab kan diorang kan kadang-kadang ada benda-benda discussion yang sulit apa semua. Saya kata, boleh saya minta izin keluar. Cakap elok-elok. Tak apa Mat, jangan. Kita sini semua kawan adik-adik kita. Tak ada apa yang nak disembunyikan. Alang-alang Tuan dah cakap macam tu, boleh ke saya tahu? Tuan rasa sebab apa yang membezakan Tuan Rahmat, cara Tuan, penyampaian Tuan, kerja Tuan tu dengan orang-orang lain yang mungkin yang ada uniform ni? Saya tidak seperti mana yang banyak penjawat awam berpaksikan kepada KPI. Kenapa saya tidak berpaksikan KPI? Sebab dia gini. Passion itu pertama sekali dia lebih jujur dan ikhlas. Tak perlu cakap pun kita buat. Tak suruh lagi kita buat. KPI ni apa saya nampak, masing-masing hanya mengejar untuk nak capai KPI saja. Cara dan bagaimana KPI itu tercapai, dia orang tak peduli. That's why kadang-kadang quality tu tak ada. Sampai. KPI achieve tapi quality tak ada. Boleh saya nak 1 bulan ada 40 talk. Boleh buat. Cakap je sedap. Okay dah habis, terima kasih. Dah ada 1. Cakap lagi habis 1. Sampai tak sampai belakang cerita. Janji buat. So dari segi rekod cantik lah ada KPI. That's why orang kalau tunjuk saya, tuan kita ada KPI ni, kita dah capai. Saya tak kejar pada tu. Itu bezanya saya dengan kawan-kawan yang lain. That's why my boss pernah tanya saya, Rahmat, siapa yang aku nak cari macam kau yang ada passion macam Saya tak ada bos. Susah bos. Mungkin ada tapi saya tak nampak lah. Sebab nak menjadikan saya seperti mana saya sekarang 21 tahun tau. Betul. Saya terlibat dengan dalam PDRM, orang tahu saya selalu jadi MC Showtime. That's why level of confidence saya tak level macam KPN kan. Dekat TV apa semua kan. Nampaklah confident tu. Confident kan. Tu saya punya bekas OCPD saya. Dia pernah cakap apa tau. Ramai tak apa dia cakap depan press. Sebab dia punya level pun macam OCPD. Saya buat cakap kan. Sebab aku cakap benda yang aku tahu. Sebab aku put hati yang ada dalam tu. Mana ada saya tak pernah bawa kertas ke pen ke apa. Saya pernah bagi talk ke dekat universiti kan. Tuan tak ada file ke? Kenapa nak kena bawa file ke? Awak tak cakap pun kena bawa file. Taklah, selalu kita jemput orang semua bawa file. Yelah, file untuk apa? Tak, nanti awak nak tengok. Saya tak payah tengok, semua ada dalam ni. Awak tanya je. Macam awak nak tanya saya kan. Saya cakap, tanya je lah, saya jawab je. Sebab kita memang ada dalam tu. Tak susah untuk saya bercakap yang jujur. Lagi susah saya menipu. Sebab saya nak kena fikir, nak kena create ayat apa semua. Ni awak tanya je, saya bedah je, saya cakap je. That's why dalam polis ada sebenarnya ada passion, tapi tidak diberi peluang untuk nak ke depan. Dan mungkin skill tu dia tak ada. Saya ada bercakap kan, dia mungkin dia ada knowledge ada. Okay, to be honest with you, saya dalam kawan-kawan saya dalam polis, saya ada macam pakar pelaburan saya ada 1 guru. Pakar kripto 1 guru. Pakar forensik 1 guru. Dalam polis lah dia orang ni. Dan dia orang lebih hebat daripada saya. That's why saya kata dalam polis tu ramai hebat-hebat. Cuma saya ni poyo lah, poyo. Dia tak poyo kan, macam tu. Jadi that's why awak nampak saya je. Tu saya kata ni, bila awak tanya pasal
ada tak yang baik? Saya kata yang bukan kata baik, mulia pun ada. Cuma dia orang taklah ambil konten, tak buat konten apa semua kan. That's why saya katakan dalam polis tu sebenarnya yes, I agree with you. Ada orang yang bagus. Cuma peluang dia tu tidak tak nampak. tak nampak. Ada banyak. Video saya, setiap kali saya bagi talk, saya ada satu video introduction lah. Video tu memang level-level macam movie lah. Yang buat tu seorang anggota polis je. Awak bayangkan bila saya present video tu dekat semua agensi yang tak kisahlah TV ke apa, semua dia buat baik shoot video ni. Siapa buat lah? Polis je buat, dia terkejut. Dan polis tu bukan pegawai, anggota biasa je. Skill tu ada. Skill tu dia ada. Yep. That's why passion dia tak sama kan. Saya lebih suka kalau orang kerja kerana passion. Tuan Rahmat, boleh ke Tuan saja ambil masa sikit? Tadi Tuan kata ada Bukan sikit orang ambil ni banyak kan. Dah 6 jam 10 jam Dah marah yang ambil je lah. Okay, tadi kan ada dua orang yang Tuan cakap tadi. Seorang yang ada passion, ada skill, tapi dia tak ke depan tu. Dan seorang lagi ke depan tapi tak ada benda tu. Tak ada skill. Boleh tak Tuan bagi ucapan dekat dua-dua orang tu? Macam hot juga lah soalan ni. Macam panas sangat. Saya nak tahu apa yang Tuan nak sampaikan daripada hati Tuan, sebab since Tuan dah tak ada dalam uniform kan? Sebenarnya susah tau, sebab diorang ni terikat dengan arahan Atasan juga. kan. Diorang nak tapi tak boleh lepas. Pernah diorang cakap, Tuan saya nak bersara lah. Macam Tuan lah. Saya kata boleh kalau you nak bersara macam saya, tapi you kena establish dulu daripada awal. You create tapak. You ada buat marketing diri you, orang kenal dan you go. Tapi masalah tak ada benda tu. Diorang tak ada benda tu. So saya kata kalau nak buat tu dia kena ambil masa. Saya lama kan, saya cerita tadi start COVID. Betul, kan benda tu daripada situ sebenarnya dia start. Ambil masa yang lama. Kepada diorang pun selalu mengadu kat saya juga sebenarnya, kedua-dua kategori ni ya. Saya selalu pujuk dia, saya kata gini lah, kalau lah aku diberi peluang oleh kerajaan untuk saya turun ke komuniti. Of course saya tak boleh buat seorang, betul tak? Betul. Saya akan pecah 2-3 tim untuk kau cover timur, aku cover utara. Dia macam itulah kan. Supaya mesej tu sampai segera kan. Kau tunggulah, aku akan invite kau untuk join aku. Diorang nak. Kata boleh tak Tuan? Saya nak duduk bawah Tuan. Saya kata untuk setakat lah ni, saya tak boleh lagi nak menampung kau punya kos nak bayar gaji kau apa semua. Lepas untuk aku je. Tunggulah nanti kalau ada projek-projek yang besar daripada kerajaan lah, ataupun daripada mana-mana syarikat. Untuk yang dia nak bercakap tapi tak ada bakat, kena paksa diri awak untuk sentiasa bercakap. Bermulakan dengan cakap tu lah. Kena cuba kan. Sebab kalau tak cuba tak tahu. Dia ada cara dia. Sebenarnya polis pun invite saya untuk mengajar dia orang ni untuk bercakap. Ada. Awal tahun itu saya mengajar program-program penyiasat lah. Macam mana nak bagi talk, nak ni kan. But of course, dalam masa satu hari kau tak boleh hasilkan lengkap semua. Betul. Saya ni terhasil daripada 21 tahun. Daripada saya kena paksa dengan bawah saya. Bawah saya yang paksa saya, Datuk Arjunadi, dah pencen apa dia. Dia paksa saya untuk bercakap. Dulu saya memang tak pandai bercakap, gila. Malu siap bercakap. Dulu saya ingat masa saya jadi pengawas kat sekolah, duduk dekat kan pengawas kan dia akan handle pimpinan kan. Ui, saya kena kutuk shoot. Bayangkan saya duduk atas stage tu, dia macam ada bench tu kan, macam tembok tu kan. So orang nampak kita separuh badan. Aku boleh macam gini kat tembok tu. So bila dah besar ni aku fikir balik, malu kena buat macam tu benda yang aku buat. So daripada situ dah saya macam okay, tak boleh. Kita belajar. Dia nak jadi bagus ni, kita kena belajar from our own mistake. Betul. Proses tu. Itu proses tu. Kepada yang tak biasa, senang je tips dia. Awak ada handphone kan? Awak ambil. Saya punya jenis daripada mana saya belajar. Setiap kali saya pergi bagi talk ataupun saya buat program apa, saya akan ambil video dan saya akan tonton balik. Itu proses pembelajaran yang paling mudah. Kau tengok balik apa yang kau cakap, kau tengok balik apa yang kau buat. Daripada situ, okey tak ni. boleh duduk macam ni, duduk betul ni. Daripada situ kita belajar, daripada diri kita. Itu untuk yang tak ada bakat lah. Yang ada bakat pula, kesian sebab yang ada bakat ni dia lagi tahu, dia macam nak lepas tapi tak lepas. Untuk polis lah, awak teruskan. Saya selalu nasihatkan orang, media sosial adalah tempat dia. Tanpa pakai uniform. Tak usah pakai uniform, nanti banyak terikat
Betul. Buat dengan ikhlas, niat yang betul. InsyaAllah akan dipermudahkan. Saya di peringkat awal saya bercakap masa beruniform dulu. Banyak pegawai-pegawai yang warning saya, Marah. kau tak boleh padam video, turunkan video. Banyak. Sebab pakai uniform. Dulu, arahan dulu mula-mula. Arahan yang kuno. Kita bukannya menyanyi, betul tak? Betul. Tapi Allah mudahkan saya dapat bos-bos yang bagus. Masih ada lagi, saya nak kena sebut dalam podcast ni. Nama dia Datuk Victor Sanjos. Bos Eskom. Saya ada pengarah saya Datuk Zainuddin, saya ada Datuk Kamaruddin Mak Ali, Datuk Ramli. Wish, semua yang Mat, kau teruskan Mat. Tu rezeki tu namanya Allah. Tengok Allah bantu kan. Saya dapat bos yang bagus. That's why diorang tak boleh kata guru Ahmad sebab bos yang suruh. Datuk Si tu tadi, Datuk Si Suhaili kan, tu semua. Saya ni rezeki tu, orang kata ni rezeki tau. Rezeki bukan dalam bentuk duit je. Saya dapat bos yang bagus pun rezeki. So alhamdulillah, my boss semua, Mat teruskan, Mat teruskan. Dan dia pula ajar, okay, Mat ingat ni saya belajar satu benda lah. Pengarah saya cakap, Datuk Kamaruddin Mak Din, dia dah pencet juga. Dia kata, Mat, tak semua benda yang aku pakai ni aku nampak. Kau yang nampak belakang elok ke tepi elok ke, kau tolong tegur aku. Supaya aku boleh betulkan lah. Masa saya ingat lagi, saya nak rekod video untuk dia tau. So dia tanya, macam mana Mat, aku okey tak? Semua orang akan cakap, bila bos tanya macam tu, semua orang akan cakap okey bos. Dan saya memang tengok dia memang okey sebenarnya. Cuma dia kata, saya ingat lagi nasihat dia, tegur. Dekat situlah yang membuatkan saya berani. Kalau ada benda yang tak betul dilakukan oleh pegawai atasan, Tegur. bukanlah tegur secara terbuka, tak Dan dia tegur ni pun ada etika dia. Betul. Tak boleh lah kau sembrono, salah ni tu tak boleh. Tunggu dia offer. Tuk. Sekejap, bagi cadangan sikit tu ini. Cara dia tu ada. Tertib lah. Janganlah kau dekat Main depan-depan benda. stage ni. Datuk, apa pakai kasut je Datuk? Memang aku tukkan kau kat situ kan. Tak boleh, dia ada etika dia. Maknanya prinsip dia tu, kita kena sentiasa ingat mengingatkan. Ini penting kan. So, menjawab tak soalan yang Menjawab. So pada datuk-datuk, saya tak boleh nak ingat nama sebab banyak insan-insan banyak. yang sebut ni. Saya kena cakap juga. Saya Datuk Tan Sri Akril Sani, dia melantik saya duta anti scam PDRM. Tan Sri Akril. Siapa ni? Tan Sri Akril. Tan Sri Bekas Akril. Ketua Polis Negara kita. Datuk Fazli Shah, bos kepada Amla. Dia. Datuk Hasbullah lah, kena sebut semua pula dah. Tapi memang saya ni, saya minta maaf saya memang banyak sangat bos yang support saya. Jalan tu dipermudah. Mudah Rezeki. gila, mudah gila. Okey, ada satu cerita best. Sanda. Ada satu bos saya ni. Bos saya ni, dia dah pencen tau. Sorry ya Datuk, saya minta maaf. Dulu sebelum dia duduk sebagai Ketua Polis Negeri, dia duduk sebagai pengarah di sebuah jabatan, JIPS. Dia telefon saya, Rahmat, JIPS ni macam tertib lah. Rahmat, saya tengok you ada buat ini video. Betul tak? Betul. Ni you ada dapat blessing ke? Daripada nanti lah kan. So cakap oh no, I think you kena turunkanlah video tu. Tak boleh, tak sesuai. So saya telefon Datuk Victor Sanjot, my boss pengarah semua, alhamdulillah lepas. Bos ni yang dia kata tak boleh ni, kemudian nak jadi cerita, dia jadi bos saya. Masa dia jadi bos saya, Mat, macam gini. Oh, dulu kau tegur aku. dia begitu. Dia. Dan saya okey je. Bos saya ni sangat baik sebenarnya. Dan of course dia menjalankan tanggungjawab dia. Dia kena betulkan. Itu sebab saya ni, itulah rezeki saya dapat banyak. Walaupun bos tu garang, selalunya bos yang garang tu pun baik dengan saya. Alhamdulillah. Itu rezeki. Itu saya sayang BDRM ni. Sayang gila. Awak bayangkan macam mana bos tak baik dengan Rahmat. Saya jadi MC Showtime. Kalau dia tak baik dengan aku akan suruh dia menyanyi. Aku akan suruh dia menyanyi, bully dia kan. So, dia orang tak nak kena baik dengan Rahmat. Kalau tak baik dengan Rahmat akan panggil aku suruh joget, suruh nyanyi. Sebab itulah PR saya dengan bos baik. Nampak? Saya selalu cakap dengan anak bos saya, kalau bos suruh jadi MC Showtime, kau jadi je. Masa itulah kau boleh dapat rapat dengan bos. Tu. Kadang-kadang bos tu, kita nak usik dia. Kita tak invite dia direct. Kita pergi sebelah dia je. Saya dengar ada suara orang yang sedap dekat sini. Mana dia dah macam, jangan risau Datuk, saya takkan cek Datuk pergi tempat lain. Saya nak usir dia.
So nak tak nak, bos-bos yang garang-garang ni, aku kena baikkan Rahmat, tak boleh. So dekat situlah saya belajar dan train diri saya untuk bercakap. Banyak orang rumah saya tahu proses yang saya lalui. Banyak sangat. Berguna tips ni sebenarnya. Berguna tips ni. Ya, betul. Awak sebenarnya kalau nak buat video ni, awak kena rekod. Awak kan kita ada teleprom kan. Cut. Kat. Benda situ boleh. Kat. Saya belajar pada situ. Saya daripada kalau dulu saya pun malu tengok Allah teruknya aku. Sekarang dah macam Santai je dah kan. Betul. best, sebenarnya best. Bercakap ni best. So, bercakap best. Cakap best, benda yang bermanfaat lah. Betul. Ingat satu je, kita buat kerana Allah kan. Betul. Esok kita mati ni je lah pun yang orang boleh tengok, gunakan jadi manfaat untuk dia kan. Betul. Wallahu alam, harap-harap diterima. Betul-betul. Okay. So Tuan, bila Tuan dah banyak sangat share ilmu, lagi-lagi sekarang dah dekat TikTok, dekat social media ni kan, bila apa reaksi pertama yang buat Tuan Rahmat rasa macam apa yang aku buat ni adalah benda yang betul? Okey, jujur Ha. apabila ramai orang DM saya cakap terima kasih. Ush, gila touching siap. Feeling tu kan. Saya pernah ada satu pegawai KPDN tau. Pegawai KPDN. Bos Bos KPDN. bos dalam KPDN. Dia menggunakan nama Pak Long Cak Nam. Masa live banyak orang tanya saya masa tu, kenapa tuan buat program ni kan, buat talk, buat video kan. Dia berjaya picit sui saya. Ayat dia tu, Rahmat tengah kumpulkan bekalan untuk dibawa ke akhirat. So benda tu yang saya rasa macam, benda tu yang paling penting sebenarnya. Saya tak kisah orang kecam saya ke, orang kata saya macam-macam kan. Tapi saya tahu banyak orang yang DM saya, dia cakap terima kasih lah. Dan saya tak tunjukkan orang pun. Terlalu ramai orang yang cakap terima kasih atas video-video ini. Terima kasih. Tuan berjaya selamatkan saya, Tuan berjaya selamatkan mak bapak saya, Tuan berjaya. So takkan you nak stop? That's why I dah sampai tahap yang aku nak pilih mana? Aku nak pilih duduk dalam pasukan kalau aku nak buat benda ni disekat, ataupun aku nak duduk di luar. Saya sacrificekan pangkat dan jawatan saya untuk semata-mata saya boleh tolong orang. Dan satu nikmat saya nak bagi tahu awak demi Allah, sangat awak akan rasa nikmat dia yang teramat sangat bila orang tu dia tengok video tuan, terima kasih tuan, kalau tak saya kena scam. Saya nasib baik saya tengok video tuan. Dan benda tu komen tu boleh tengok dalam TikTok saya, banyak ada dalam tu. Banyak orang komen dalam tu. Sebenarnya kan macam tadi Tuan cakap, bila orang cakap terima kasih dengan perkongsian Tuan tu, saya terselamat dengan kata daripada kena scam. Sebenarnya benda tu, dia rasa kepuasan tu berbeza tak dengan tolong penjenayah? Tangkap penjenayah. Gila, itu lagi lebih. Itu lagi lebih, maksudnya. Saya tangkap penjenayah, saya takkan boleh dapatkan duit dia balik. Saya dapat tolong selamatkan dia ni, educate dia ni, yang dia, jangan. Saya dapat selamatkan duit dia tak? Zaman sekarang, don't work hard, work smart. Isu dalam scam ialah duit tu jangan kena scam. Bukan dah kena scam, jangan kena cik penjenayah. Tak. Betul. Can't help you. Tak boleh. Saya dah buat semua benda. Saya duduk dalam risikan. Kerja saya macam James Bond. Menyamar, menyeruduk, masuk. Betul. Duduk tidur kat tepi tong sampah. Sebab nak tangkap orang punya pasal. Akhirnya orang tetap kena scam. Sebab penjenayah bukan ada satu. Dia ada banyak. Scammer ada banyak. Dan scammer duduk luar negara. Kita tak boleh pergi luar negara tangkap dia. Tak boleh. Orang tetap kena scam. The only solution nak tolong rakyat Malaysia yang sampai dah 8.1 juta satu hari kena scam ni ialah, you imagine kalau you bersama dengan Rahmat setiap hari, you akan kena scam tak? Tu je saya nak tanya. Katalah awak bersama dengan Rahmat setiap hari, mulai hari ni sampai akan datang, awak akan kena scam tak? Tak. Sebab awak ada saya untuk awak tanya, awak semak, awak cek, awak nak confirmkan. Betul tak? Betul. Itu yang saya nak buat. Rahmat ni ada pada 35 juta rakyat Malaysia dalam phone. Tadi saya cakap dalam phone kan? Itu yang saya cuba try nak buat. But of course dia melibatkan kos gila. Itu semua kos dia bukan murah-murah kan. Server lagi, apa lagi. That's why saya sebenarnya terima kasih kat awak juga. Ini satu-satunya podcast yang saya dapat luahkan segala-gala yang saya boring lah kalau orang jemput podcast, tuan cerita pasal scam lah. Tu bila awak approach saya, tuan, kita nak tanya tuan daripada awal tuan kerja.
Saya pun susah juga nak pilih nak pergi pada Datang podcast kan. podcast. Kita pun berterima kasih juga Syura sebab Betul. sudi terima jemputan kita orang. Tu tadi saya Kira cakap. bukan senang lah. Eksklusif. Ada orang approach saya kan, bila dia tanya TikTok tu macam mana? Oh, kata TikTok tu reject. So dia tak tahu pun. Tak research. Maksudnya. Kalau you betul-betul nak, you dah research awal-awal. Yes, betul. Bukan saya ego ke milih, tidak. Saya nak tengok effort you. Kan kita ni bila je nak tolong orang. Saya bagi tahu jujur saya pernah pergi satu negeri orang tu tak bayar saya pun. Saya sacrificekan masa saya, kos untuk pergi situ. Dalam tempat tu tak sampai 10 orang pun. Tak sampai 10 orang. 10 orang. Sedih. Kenapa tuan pergi juga? Itu kampung saya, siut. Saya nak tolong orang kampung saya tau. Tapi saya sedih bila saya datang, tak ada orang kampung pun kat situ. Tu orang kampung saya, kampung Datuk. Saya cakap dalam ni, awak jangan delete. Saya nak orang kampung tu semua tahu. Sedih. Kita ni semangat. Tu saya cakap dengan awak, kalau nak panggil orang bagi tahu, awak bayar dia. Orang tu datang dengan penuh segala semangat yang ada. Program cantik, ada bomba, ada polis, semua ada. Siap buka kemah. Pameran macam pameran tu semua. Orang tak sampai 10 orang. Tu orang kampung tu, awak tanya kan, kenapa kan? Kampung saya sendiri. Saya offer saya kata saya nak menyumbang kepada kampung saya sendiri. Itu yang saya dapat. Sedih nak cerita pasal kita mengajar ni. Orang nampak buat duit, tak semua buat duit. Sebaliknya. Banyak benda baik kita tolong. Kita nak cerita buat apa kan? Tolong je lah. Tu tadi awak tanya pasal polis kan. Banyak je polis-polis yang mulia kat dalam. Awak tahu saya kena marah dengan bos saya. Mat, kau jangan ambil duit tu, Mat. Kita memang tak ambil pun. Tapi bos ni punyalah. Kata tak nak, tak bagi tu. Kan? Bukan semua polis yang awak fikir semua ambil rasuah tu, semua ambil rasuah. Tak. Ada polis yang mulia, betul. Saya bagi contoh tu je lah. Kalau orang tu, contoh saya dulu lah, kena ragut, datang tak ada apa dah. Kita bagi duit. Memang kita bagi. Sampai satu tahap ni tak patut saya cakap lah. Ganti rugi tu pun kita bayarkan pada orang ni yang mencuri setakat sikit-sikit beli makanan kan. Kita bayar. Sedih. Tu saya kata, janganlah awak kan. Saya tahu tak semua polis baik. Saya mengaku tak semua polis baik. Tapi hina tu macam, kita ni macam, awak bayangkan zaman Datu. Polis kena tembak, dia kata berlakon ke? Saya tengok tu saya nangis tau. Uniform yang kita pakai, hari-hari kan kita pakai uniform hijau tu kan. Saya nampak boot dia kan viral kan boot dia kan. Nangis siut aku tengok. Itu pakaian yang aku pakai dulu siut. Aku tak sangka lah kena tembak macam ni kan. Lepas tu dapat pula orang yang kerana politik punya pasal dia kecam kita bagai nak gila kan. That's why saya tak kisah apa kalau orang nak kecam ke apa, sebab kita berjuang kerana Allah apa. Nabi pun dulu lagi teruk kena daripada kita, betul tak? Tu orang kata, Rahmat kau ni orang dia attack kau ke, orang cakap apa? Lantaklah biar. Tak apa. Okey je. Sebab saya baru-baru saya pergi Public Gold kan. CEO dia, bos dia jumpa saya. You sudah bersara, sekarang gaji you macam mana, siapa bagi? Soalan yang saya macam, what? Macam mana aku nak jawab? Sebab jawapan saya adalah satu. Gaji saya sekarang Allah yang bagi. Awak kontak saya kan? Siapa yang membuatkan awak kontak saya? Allah yang jentik hati awak untuk kontak saya. Awak mungkin bincang dengan kawan. Allah jentik ni semua Rahmat. Setuju tak Rahmat? Setuju, jalan. Betul. Semua datang daripada Allah. Jangan takut lah kalau nak buat baik. Buat je. Tapi kena yakin lah. Tu saya tak ada masalah untuk saya buat. Saya okey. Berniaga. My boss, punyalah bos tu sayang kat saya. Lepas 2 bulan saya bersara, dia telefon saya. Rahmat, kau okey ke? Okey tu, kenapa tu? Selalu bos telefon ni nak minta tolong saya tau. Saya tanya, tu ada apa yang saya boleh tolong? Tak, aku nak tanya khabar kau je. Aku risaukan kau. Punyalah bos tu sayang kat saya. Yeah. Datuk Fadil nama dia. Saya cakap jugalah sebab saya banyak belajar bercakap pun pada dia. Dia daripada UiTM, unit apa, Mescom. Tahulah Mescom kan, level-level yang wow kan. Wow. So, dia banyak mendidik saya untuk saya bercakap dan dia tanya khabar saya. So, saya macam, saya cakap dengan dia apa tau, Tok, kalau saya tak ada duit, saya boleh berniaga tepi jalan tu. Saya pernah buat berniaga jual baju.
Masa dalam polis lah. Sebenarnya tak boleh. Oh. Tapi part time lah sambil-sambil kan. Tak ada siapa beli pun. Tu jual online ke macam mana? Tak. Duduk dekat Jual dekat karnival dalam? baju tu. Oh. Tak ada siapa beli pun. Tak ada. Kawan saya jumpa saya kan. Kata, Mat, balik Ahmad. Kau pegawai polis Ahmad. Takkan sampai label kau jual baju. Tapi sebab aku ni, aku tak ada duit. Apa aku boleh buat? Salah satu saya besar awal sebab saya tak cukup nak menampung kos yang tinggi. Saya apa? Kalau saya bising-bising, apa yang diorang boleh tolong saya? Kan, tadi tuan cakap pasal besar awal tu kan. Saya macam terfikir juga macam family, kawan-kawan yang apa? Sedang mari terdekat kan. Diorang ada cakap apa-apa tak? Apa yang diorang Diorang sokong cakap? 100%. Ya. Kenapa tu? Sebab diorang kata, kesian kat kau Rahmat, kalau kat luar orang lagi banyak appreciate kau daripada kau kat dalam polis. Saya bagi tahu gaji saya tak tinggi, tak sampai 10k. Selama saya dalam pasukan tu, orang rumah saya yang banyak menanggung saya. Menanggung lah kos, macam-macam kos. Pakai duit saya juga, tapi kita bagi-bagi. Saya ni bersyukur dapat isteri yang faham. So, kesian tengok dia. Saya tak boleh, saya kesian tengok dia. Tu saya kata saya kena buat satu perubahan. Saya tak boleh selesa di tempat yang sama. Contohnya dalam pasukan lah, tak boleh selesa. Gaji PDRM bukan banyak mana, tak banyak pun. So, apabila saya buat keputusan tu, of course, mak ayah penting. Saya 3 je. Saya tanya mak, ayah, isteri. 3-3 lulus, saya bersara. Of course, orang rumah lagi lah. Dia nampak saya struggle lah. Dia kesian tengok saya. Dia kata, bang, kesian lah abang. Tak apa, abang buat kat luar bang. Orang yakin abang boleh buat kat luar. Okay. Ayah pula, ayah lagi okey. Okey, silakan. Mak ni mak paling mencabar. Saya tahu mak macam berat hati tau sebenarnya. Saya cakap, mak cakap okey abang okey. Mak cakap tak okey abang takkan bersara. Kita pun explain kat dia. Abang betul bang ni. Betul mak, insyaAllah okey. Saya yang meyakinkan saya masa tu ialah, saya alhamdulillah, saya ada klien yang bagus-bagus, baik-baik. Dengan saya. Dan diorang dah lock saya 5-6 bulan awal. Dan saya telefon, kalau saya bukan dalam polis, awak nak panggil saya lagi tak? Kita okey lah tuan. Kita panggil tuan bukan pasal tuan polis. Kita nak ilmu tuan. Ni dia orang cakap, kita nak ilmu tuan. Kita nak panggil polis lah tuan. Apa yang dia bagi pun kita tak faham apa. Kita pun tak tahu apa yang polis tu cakap. Baik kita bagi tuan. Apa pun kita faham. Dan saya memang selalu jujur dengan klien. Awak ada bajet tak ada? Kalau tak ada, saya recommend awak polis lah. Kalau ada bajet, saya turun. Dan memang dia ada bajet pun. Semua agensi kerajaan swasta, dia ada bajet untuk latihan. Cuma bila dia nak panggil polis tu, mana-mana polis yang berdekatan kawasan dia tu, selalu dia akan datang balik kat saya, tuan, lepas ni tak ada jangan nak suruh panggil polis. Saya nak tuan juga. Tak apalah, kita bayar. Sebab dia nampak dah, kalau orang lain datang, patient. Betul. Tak sama. Saya tak nak cakap lah kenapa saya kata polis tu patient tak sama. Saya tahu, dan polis tu pun tahu kenapa saya cakap tak sama. Dia tahu. Cuma saya tak nak cakap dalam podcast ni. Cukup saya katakan, yang buat kerana patient dengan kerana arahan dia tak akan sama. Alhamdulillah, saya semua orang sangat support. Saya pula, klien-klien saya semua best. Semua, awak tengok mulut saya kepo kan, macam poyo kan. Jadi semua macam senang lah, macam dah lama kenal kan. Dia orang alhamdulillah, dia orang okey. Dia orang, tak apa tuan, kita nak ilmu tuan. Kita orang tak kisah tuan tak pakai uniform, tak apa. Nampak mereka pun matang. Saya kata polis jangan syok sendiri. Orang panggil polis sebab nak ambil gambar je di uniform. Tu gambar je. Bagi Gambar trusted. saja. Tapi dari segi apa yang ada tu, dia nak pergi kepada orang lain kalau boleh. Minta maaf saya, ini sebenarnya yang saya nampak banyak orang di luar sana. Tu lepas pandang benda tu. Saya okey, saya tak pakai uniform tak apa. Because tak ada apa pada pangkat dan jabatan, serius tak ada. Saya tak tahulah tu saya Tak tahulah orang lain kan. Awak bayangkan saya sampai tak apa tahu. Saya bersara tu punyalah saya tak prepare. Kita orang bersara ada kad kuasa, kad bersara. Macam kad kuasa lah. Saya dah macam, alah aku dah bersara, tak adalah momen aku yang mengingatkan aku dengan polis. Sebab kad kuasa kena pulang. Sekali lagi Bukit Aman telefon saya. Tuan tak nak ambil kad bersara? Kad bersara? Kad bersara kad apa pula? Tuan dah bersara, tuan akan bagi kad macam authority, kad bersara. Saya pun ambil kad tu. Apa? Gambar uniform, suit. Ada lagi momen aku. Ada lagi baju. Ada, saya pun tak tahu. Saya tengok tu, pilihan yang tepat lah aku bersara ni. At least aku ada juga benda yang aku Boleh simpan. boleh Pegang, tengok, boleh letak dalam beg kan.
Saya tak tahu, saya tak prepare apa. Saya dapat gratuity berapa pun orang tanya, berapa dapat. Saya tak ambil kira. Saya tahu saya nak keluar, saya nak mengajar orang, itu saja. Sebab masa tu saya dah dengar-dengar ada beberapa pegawai tak berapa senang dengan saya. Bila saya bercakap. Yalah, kita lebih pada dia kan, pangkat dia lagi tinggi. Bukan bos yang ni, yang bawah bos. Saya kata okey lah, aku tak payah gaduh dengan kau. Aku tak pernah usik kau pun, aku duduk luar. Dan last, masih juga cari kita lagi. Ada saya dengar-dengar, ada tak semua orang suka apa yang kita buat. Betul. Kita memang tak boleh puaskan hati Tak semua boleh, orang. tak boleh puaskan. Bos tanya, Mat, kau dah cakap pun kes scam naik. Saya cakap, bos, lebih bagus saya cakap bos. Kalau saya tak cakap, ni saya cakap dia kes naik kan. Saya tak cakap, lagi naik. Betul juga kau cakap Mat. Nak je. Dan saya memang ada rekod orang boleh tengok. Awak boleh baca dekat komen dalam media sosial saya, berapa banyak orang yang terima kasih, saya dapat info. Awak boleh tengok. Sendiri awak pun boleh nilai sendiri. Saya okey. Itulah yang menguatkan saya pun. Saya cakap jujur, ada orang tak suka dengan saya. NGO banyak tak suka saya. Tak apa tuan, kita tak payah pandang yang tak suka tu. Kita tengok berapa saya ramai okey yang je suka. pun. Saya Ramai okey lagi je orang pun. kat luar sana yang suka dengan tu. Betul. Kita Saya suka. okey je. Okay. Tuan Rahmat, saya nak tanya lah sebab tuan dah berkhidmat lama, kita nampak passion tuan tu. Saya rasa apa ayat keluar pada mulut tuan tu pun benda yang mahal juga. Yes. Mungkin tuan boleh sampaikan satu ayat ataupun nasihat kepada anak muda yang mungkin baru nak start pakai uniform penjawat awam, PDRM especially. Ini ayat yang biasa saya cakap jugalah dekat anak buah saya. Kita ni jadi polis bukan kena gaji, bukan kena pangkat. Kita nak tolong orang. Fokus tolong orang. Kalau kau tak ada niat nak tolong orang, kau jangan jadi polis. Kau jangan buang masa kau jangan ambil kota orang yang sepatutnya orang lain nak tolong orang tu boleh duduk situ sebab kau dapat polis, orang tu tak dapat, kau jangan ambil kota tu. Ni satu benda yang selalu saya cakap. Ingat, apa-apa tolong orang. Apa-apa tolong orang. Itu penting. Yang kedua, kejar akhirat dulu. Kita kejar akhirat, dunia akan ikut kita. Percayalah, saya dah rasa nikmat tu. Kejar je akhirat. Allah akan tolong kita. Kita kerja, awak interview saya kerana Allah. Awak panggil saya kerana Allah. Awak kerja kerana Allah. Awak minum kerana Allah. Awak tak, semua kerana Allah. Hidup kita memang tak ada lain. Manusia ni dijadikan hanya untuk beribadah pada Allah. Balik pada tu je lah. Balik pada tu, fokus je tu. Allah akan bantu mudahkan kita. Saya dah rasa banyak benda. Banyak sangat Allah bantu saya. Serius, sangat banyak. Saya pun macam, aku ni orang yang jahil, aku banyak dosa, kenapa Allah banyak tolong aku? Saya selalu fikir itu. Saya macam kadang-kadang saya tak layak pun. Saya bukanlah orang yang hebat kan, tapi Allah sentiasa bantu. Yakin je, buat benda tu insya-Allah akan dimudahkan. Awak tak akan jadi masa scam kalau berpegang kepada semua Allah. Ingat itulah, semua Allah. Saya tak ada apa lah. Itu je kot yang saya selalu pun, itu je saya pegang pun. Ikhlas, tanggungjawab tadi tu kan. Ya, of course. Betul. Okay tuan, apa definisi kejayaan bagi tuan pada hari ini? Best. Sukses di akhirat adalah segala-galanya. Bila awak sukses akhirat, awak akan dapat sukses dunia. Awak sukses dunia, awak akan takkan dapat sukses akhirat. So, kejayaan bagi saya adalah tu yang kekal abadi. Sorry saya sebenarnya kalau soalan jadi saya macam mana aku nak jawab? Saya tak nak orang kata saya menunggang, tapi pada hakikat itulah yang saya pegang. Seriously, awak buat je tu, buat je. Pagi tu buat duha, buat apa, best. Kejar akhirat lah. Kita ni sebenarnya kan banyak orang dah terpesong lah. Kejar dunia banyak. Kenapa tuan cakap macam tu? Banyak. Saya yang handle masalah masyarakat semua mengadu kat saya kan. Semua pun ke arah dunia. Tuan, saya kan nak masuk pertandingan tu tapi tak dapat. Tuan, saya kan ada buat video lucah tapi orang tu ugut saya. Tuan, saya kan nak beli barang tu sebenarnya tak perlu pun tapi nak beli juga. Itu semua dunia. Tuan, saya nak buat bisnes lah. Macam mana nak kaya macam orang tu? No. Bisnes bukan sebab nak jadi kaya. Bisnes adalah untuk menyelesaikan masalah orang, memberi manfaat kepada orang. Saya cakap dengan anak saya, awak nak kerja besok, Papa minta 2 je. Ingat, kerja tu mesti bermanfaat. Kerja tu mesti halal. Itu saja. Jangan lain lah. Kalau kau kejar duit, kau takkan lama. Takkan lama. That's why kita ni banyak, semua nak viral kan, betul tak? Sekarang ni kita cakap media sosial, semua kejar viral. Saya faham. That's why saya
kalau perasan video saya tak ambil ads tau. Ads. Bayar. Kalau pun saya ambil, mungkin kalau ada klien lah yang nak tu ambil tu, saya tak ada masalah. Saya tak, sebenarnya benda tu bagus, bantu. Tapi saya ni lebih percaya kepada apa yang saya nak bagi. Tu itulah. Sebab saya tak suka paksa orang suka saya. Saya nak orang terima saya dengan seikhlas hati dia. Saya nak ramai lah macam tu. Paksa-paksa saya tak nak. Mungkin akan datang saya akan pakai juga ads tu. Kalau saya rasa barang tu bagus. Contohlah produk-produk tu kan, kita nak bayarkan, nak bagi dia percuma kat orang, mungkin. Tapi itu salah satu cara yang saya selalu amalkan lah. That's why kalau orang kata kerja kena juluk rasuah untuk nak naik pangkat kan, orang selalu cakap polis nak naik pangkat kena bayar duit. Saya cakap kenapa nak kena bayar duit Syak, kalau aku layak untuk naik pangkat? Saya tak boleh terima benda tu. Dan alhamdulillah sepanjang saya dalam polis, saya tak pernah bayar untuk naik pangkat. Walaupun saya dengar kawan-kawan kata kena bayar. Saya tak tahu, saya tak pernah. Saya tak percaya pada benda tu. Memang ada lah. I don't know, orang bercerita. I don't know. I tak pernah nampak depan mata, tak pernah. Saya ni sudah tak suka yesay. Saya nak kena tengok depan mata baru saya percaya. Bukti tu. Saya lebih yakin, Bin, kalau kau deserve, tak perlu bayar. Kau memang layak kat situ. Yep. Betul. Ini satu perkara atau budaya yang harus, kalau ada orang buat, kena tolak tepi benda tu. Jangan budayakan benda tu. Saya risau sebenarnya. Contoh kau tak layak nak jadi arkitek, tiba-tiba orang tu jolok kau melayakkan dia jadi arkitek. Takkan hancur bangunan tu kejap lagi orang buat. Kan? Benda tu ada implikasi dia. Saya berpegang kepada saya berpegang sekarang. Saya berpegang kepada jujur tu penting dan barakah. Saya pernah saya lupa bayar ke apa. Saya selalu macam saya rasa macam saya tak bayar lagi lah awak punya ni. Benda tu dah sekian lama tu kita datang balik kat orang tu. Kita rasa bersalah. Contoh paling mudah, saya pergi dekat Sabah, duduk satu hotel. Joki patut kita bayar dia untuk parking. Saya lupa bayar. Sebab saya nak kejarkan flight. Dan orang yang jaga joki tu tak ada. Kalau dia ada, senang tengok muka dia, kita tahu. Dia tak ada. Awak bayangkan, tu kat Sabah tu, saya dah sampai KL. Aku tak bayar lagi joki tadi. Awak tahu saya buat apa? Saya telefon hotel. Saya nak tahu siang tadi yang jaga joki kat situ siapa? Oh, dia dah balik abang. Dia shift siang. Awak pesan kat dia, saya ada hutang dia, tak bayar lagi tau. RM10 ke berapa kan. Dia punya ni kan. Cakap minta dia nombor akaun, saya nak bayar. Sampai tahap tu. Sebab saya terlalu takut kepada benda yang bukan hak milik saya. Sebab saya takut dia akan memberi impak kepada bisnes saya. Tu anak saya jumpa duit, jangan ambil. Jumpa duit ni. Jangan ambil. Pak, macam mana nak buat ni? Oh, anak kita tanya macam ni ni shopping mall kan. Ingat, ni bukan duit kita. Kita ambil. Kalau kita bagi kat orang pun, orang takkan bagi kat siapa-siapa ni kan. Kita cari mana-mana masjid ke surau, kita bagi kat masjid surau. Tapi saya ajar anak saya, jangan ambil. Cuma kalau tempat tu ada macam, contoh kalau kat hotel, kita bagilah dekat cashier kan. Ni cerita tempat open. Pernah jumpa duit. Ya Allah, jumpa pula duit. Banyak pula. Anak pula tanya tu, macam mana pak? Ingat, ni bukan hak kita. Bukan hak kita, jangan ambil. Walaupun kita terdesak macam mana pun, jangan ambil. Barakah ni, dia nak dapat dia. Tak tahu lah. Contoh saya bisnes kan. Kita kan kena tolak SST, cukai kan. Saya terfikir, ni kita jangan kencing ni, bagi je. Kalau tolak banyak, tolak lah. Sebab nak kejarkan barakah tu. Kalau nak kena bayar lah. Kalau nak kena buat lah. Kalau nak kena potong-potong lah. Paksa lah, buat macam mana. Barakah best. Tuan, saya nak tanya satu soalan special lah. So, kalau contohlah Tuan Rahmat dapat pinda satu undang-undang dekat dalam Malaysia ni, apa perkara pertama yang mungkin Tuan nak ubah? Ubah undang-undang ke ubah apa? Undang-undang. Saya kan ni best. Nampak kita tak plan saya pun tak baca awak punya ni. Awak punya soalan-soalan awak. Ubah undang-undang Saya suka bagi tekanan kepada, minta maaf saya suka kalau ada undang-undang yang kalau dia melibatkan bank atau melibatkan telco, harus ada punishment ke atas dua-dua. Untuk orang ni cerita kena scam Kerana apa? Saya nak mereka ada responsible.
Tak kisahlah dia nak buat apps ke, dia nak buat advokasi ke, kan, nak train orang ke, educate orang. Tak kisah apa pun, saya nak against mereka ni. Sebab apa? Kalau kita nak buat ke atas ke atas scammer, minta maaf saya nak cakap dari sudut undang-undang bukan mudah. Sebab apa? Dalam ekosistem scam, yang terima duit orang lain, yang telefon awak Orang lain. orang lain. Betul? Macam mana awak nak charge? Sampai bila-bila takkan dapat. That's why penyenayah dia tahu kelompongan undang-undang itu. Tu sebab dia create, okay, ni grup ni kat sini, grup ni kat sini. Nampak tak? Dia dah study. So apa yang kita buat? Takkan kita nak follow dia punya flow dia, cara dia macam tu. Kita pergi ke tempat lain lah. Sebab kita nampak sekarang ni yang paling penting dan yang paling meruncing ialah knowledge. So apa patut kita buat? Kalau kita tak mampu nak pergi kepada orang untuk sampaikan knowledge, kita minta dapatkan bantuan rakan-rakan sahabat kita yang lain yang sepatutnya bantu kita. Contohnya bank-bank dan juga telco. Betul. So saya rasa kalau saya lah, undang-undang yang saya nak buat ialah against the bank and against the telco. Maknanya kata kalau ada apa-apa kes scam yang melibatkan mangsa tu, kita akan kaji dari sudut pihak bank dan juga telco tu, ada tak ruang-ruang yang kita nampak kelemahan daripada mereka ni. So kita ambil tindakan pada dia. Pada bank dan telco ni bank juga dan lah. telco ni lah. Penalti lah lebih kurang macam tu. Lebih kurang, yes. Supaya dia ada rasa macam, aku nak kena pastikan duit makcik yang keluar ni betul-betul makcik ni nak guna untuk makcik ni nak bayar duit rumah. Betul. Nak kena macam tu. Diorang boleh tolong, diorang boleh tahu. Saya kalau jumpa orang mesti boleh tahu. Saya tengok handphone orang mesti tahu orang tu macam mana. Baru banyak makcik-makcik saya jumpa, cik. Cakap je cik. Cik benda masuk apa. Kita tahu dah. Tuan, saya tak jumpa tuan awal lah. Saya dah termasuk dalam pelaporan. Banyak. Tu saya kata kalau lah saya dapat jumpa awal diorang ni kan bagus. Betul. Macam mana pula tuan kalau kes yang penjawat awam ataupun polis yang tengah berhadapan dengan kes rasuah sekarang ni, apa yang tuan nak sampaikan kat orang? Okay, bila cakap pasal rasuah dan integriti, saya pernah orang jemput saya bagi tahu pasal integriti. Saya nak cakap macam ni. Saya ambil contoh saya. Hidayah sampai kat saya. Saya ambil contoh saya. Hidayah sampai rasuah dan integriti ni, kau kena panggil ustaz je untuk sekolahkan kau. Okay. Ustaz je. Kenapa? Dan ustaz tu kena istiqamah bercakap. Hidayah dia akan tak sampai ni sampai esok. Sampai esok sampai lusa. Saya minta maaf cakap demi Allah saya dalam saya marah dekat TikTok ni. Saya suka juga TikTok tu sebab kadang-kadang saya punya tips kalau saya lost, tak tahu nak buat keputusan mana betul mana salah, saya akan berbalik kepada hukum agama. Tengok agama cakap apa. Saya jenis macam tu. So kadang-kadang ada isu-isu yang saya lost tu, lalu pula ustaz tu cakap pasal benda tu. So kita akan lebih yakin dengan keputusan yang kita buat sebab agama dah cakap macam tu. Yes, betul. Very simple. Betul. Contoh lah macam isu sekarang ni kan, orang buat infak, orang buat sumbangan derma apa semua kan. Tu semua salah. Kita yakin sebab agama tu ada kan. Dah bagi tahu guide kita macam tu kan. Contoh, orang yang anda selalu sanjung-sanjung sebab dia bagi sedekah. Agama dah cakap kita tak boleh menunjuk-nunjuk bila bersedekah. Jangan berlebih-lebihan. Dia boleh jadi fitnah. Tapi orang tu terus buat. Adalah orang tu. Sampai dah dia kaya dah pun, orang pun tak tahu. Dia kerja apa boleh kaya? Orang tak nampak kan? That's why dia diuji dengan pelbagai ujian-ujian selepas itu. Yang lebih menyedihkan, banyak golongan taksub yang polis ni jahat lah. Dia mesti mengenaya ustaz ni, mengenaya. Tak boleh. Saya puji ada satu ustaz tu. Dia kena allegation lah, kena siasatan. Dia mengaku salah, dia kat dalam penjara sekarang. Dia berpegang kepada apa agama cakap jangan menipu tu, dia mengaku salah. Ada orang dia dah buat salah, dia tak mengaku salah. Ada orang macam tu. Banyak kita ni polis, kita nampak macam-macam. Kita tahu orang yang awak tengok tu nampak di luar bagus dan baik. Kenapa? Kita guna bahasa. Kadang-kadang kan kita pun cakap, ya Allah kau ni aduh siut lah. Nasib aku tak boleh tumbuk macam tu. Jadi menyedihkan lah. Tuan Rahmat, Tuan kan banyak sangat handle scammer ni kan. Kita nampak hidup orang yang bila dah di scam ni ada yang porak-peranda, ada yang bercerai-berai, ada yang bunuh diri juga kan. Kalau contohlah kita punya
PM mungkin Perdana Menteri tengok podcast ni tuan, apa agaknya cadangan ataupun idea yang mungkin tuan nak sampaikan pada beliau? Oh, ni pun best juga soalan ni. Sebab selalu saya yang seru, PM tolong tengok apa saya cakap. Saya selalu minta dalam live pun saya cakap, korang boleh tak tag PM? Boleh tak kau tag menteri-menteri tu? Saya sendiri cakap, tak, ni awak tanya saya. Okay, bukan PM ni je, semua PM. Okay. Boleh Kalau lah mana-mana Perdana Menteri tengok, mana-mana menteri yang tengok, saya cuma nak menteri-menteri tu cuba kita bayangkan satu situasi mak bapak kita yang struggle cari duit, kumpul duit untuk nak membesarkan kita, cari duit untuk plan ni, nak aku masuk universiti ni lah duit dia nak pakai. Plan ni aku dah tua ni, aku tahu dah umur 60 memang aku sakit, banyak ubat aku nak kena makan. Plan ni masa ni lah aku boleh pergi umrah, pergi haji. Plan ni untuk nanti kalau aku nak tolong family aku yang belah sana tu nak besarkan apa yang patut, nak tambah apa yang patut. Ni semua dah plan. 40 tahun sacrifice. Kerja government gaji tak besar 40 tahun sacrifice, tinggalkan anak, tinggal family tu yang PJJ tu semua kan. 30 tahun korbankan anak ni, dia punya report card ni tak dapat pergi ni pasal kita nak kena attend meeting, nak kena apa sebagainya. Duit yang kita kumpul lepas kita bersara tu kan adalah beratus ribu. So, bayangkanlah orang tua-tua ni yang dah sacrifice, dah korban segala-galanya ni, tiba-tiba tengok duit tu dah tak ada. Apa perasaan siapa-siapalah Perdana Menteri dan juga menteri kat luar sana, apa perasaan anda kalau benda tu terjadi kepada mak anda? Dan anda jangan letakkan diri anda sebagai Perdana Menteri dan menteri, sebab saya tahu anda duduk di situ, anda ada segala-galanya. Mungkin 100,000 bagi anda sikit, mungkin 1,000,000 pun bagi anda tak apa, sikit mungkin. Cuba letakkan anda di tempat tu yang anda pergi sekarang tengah pergi kempen kan, pergi tengok kan kampung-kampung kan. Cuba letakkan diri anda di tempat pakcik makcik yang kat kampung. Tu saya kata, lepas ni orang yang kena scam jangan jumpa saya, jangan menangis depan saya. Awak pergi jumpa tu depan Perdana Menteri, depan menteri. Biar pergi. Awak luahkan kat dia orang, jangan luahkan kat saya. Kalau you all concern dan kesiankan pakcik makcik ni semua ni, satu je lah saya harap, tolonglah. Di negara kita ni ada satu masalah, iaitu kekurangan pengetahuan literasi digital. Sangat lemah. Kalau saya dibenarkan untuk, saya tu sebab saya kata benarkan saya buat human firewall assessment dekat semua company, GSC, Badan Berkandung, mana-mana, saya boleh jumpa banyak kesalahan kat situ yang tidak melayakkan mereka untuk menggunakan digital. Ini semua ada etika dia. Digital is satu dunia yang lain. Dunia yang lebih mencabar, dunia yang lebih menakutkan sebenarnya. Kerana anda akan nampak Rahmat bercakap macam ni dengan suara Rahmat, tapi sebenarnya bukan Rahmat yang bercakap. That's why saya mengharapkan tolonglah kepada Perdana Menteri dan juga mana-mana menteri kat luar sana. Tak apalah awak kalau tak fikirkan pasal saya, awak fikirkan pasal orang tua-tua tu yang ada tu. Sebab awak kan nak memperjuangkan rakyat sejahtera, rakyat sejahtera. Saya nak cakap jugalah. Macam mana nak kita nak menjana ekonomi yang bagus kalau duit rakyat Malaysia 8.1 juta sehari dah bagi kat skema? Macam mana? Duit tu kalau ada kat dalam kita punya ekonomi negara kita kan lagi bagus. 2.9 bilion setahun duit rakyat Malaysia kena scam tu, berapa banyak sekolah yang kita boleh buat? Berapa banyak jalan kat kampung-kampung tu yang kita boleh buat, boleh betulkan? Berapa banyak orang miskin yang kita boleh tolong? 2.9 bilion. Kalau anda rasa saya saya dulu sebagai pegawai penyiasat, saya tidak bergantung harap kepada orang kanan saya untuk dapatkan satu maklumat. Kalau saya nak belajar tentang satu benda, research, saya akan tanya semua orang, walaupun security guard sekalipun. Dia faham apa maksud saya. Makna kata kepada Perdana Menteri dan menteri kat luar sana, jangan anda yakin dengan orang yang ada kat table anda untuk membuat keputusan apa yang anda buat. Sometimes anda kena turun dekat bawah, anda jumpa orang dan channel yang betul. Macam mana kau siasat lah itu? Kau dengar apa lah? Kau cakap apa? Kena macam tu. Saya bagi contoh satu lah. Bagaimana kerajaan membuat satu polisi dan dasar tentang media sosial. Boleh tak saya tanya, yang dekat table yang buat peraturan tu, ada tak yang dalam tu tak ada media sosial? Boleh jadi.
Boleh jadi ada kan. Macam mana kau tak ada media sosial, kau nak buat peraturan pasal media sosial? Macam mana kau nak buat peraturan tentang TikTok kalau kau sendiri tak ada TikTok? Kau sendiri ada admin yang uruskan kau punya media sosial. Macam mana kau nak buat peraturan tu? Itu benda yang harus boleh kalau kau tak nak ada. Macam saya, contoh saya nak belajar tentang satu benda. Saya akan panggil anak buah saya seorang ni, dia tailor TikTok. Cak, aku nak tanya kau lah. Anak saya yang seorang ni pandai beli online. Cak, nak tanya. Kita dapatkan maklumat daripada orang yang betul. Saya kata yang dalam tu semua tak betul. Betul. Cuma why not you pergi pada channel yang betul-betul betul. Saya dah jumpa banyak kalau berbincang ni, kalau bos ada kat depan, semuanya jenis yes bos je. Yes, setuju. Yes, sir. Setuju, semua setuju. Saya tak. Saya kalau ada benda yang saya rasa macam tak, saya akan cakap tak, ya saya cakap ya. Sebab saya nak ada quality. Betul. Saya malu kalau bagi kat orang kan, benda tu macam tak ada apa kan. Saya malu. Saya sampai satu tahap, ada satu barang lah yang dihasilkan lah, masa saya dalam pasukan kat bawah tu hasil dia nama saya, ada nama pegawai-pegawai lain. Sampai bos saya jumpa saya, Mat, yang barang ni aku tahu ni tangan kau. Yang bawah-bawah nama yang ada ni aku rasa bukan tangan dia ni. Tapi sebab orang tu adalah pegawai lebih atas daripada saya kan. Tak apa letak je nama dia tu. Untuk nak dapat kredit kan. Ada benda tu berlaku. That's why saya cakap passion tu penting. That's why kepada Perdana Menteri dan Menteri kat luar sana, kalau anda kesian dekat orang tua-tua yang dah korbankan segala-galanya kan. Itu susah kita nak cakap dengan dia orang pasal dia orang takkan faham sebab dia orang dah sampai level yang lain lah. Betul. Awak kena sekian 40,000 bagi awak tinggi, bagi dia orang 40,000 apa? Apalah sangat kan. So awak rasa apa yang kita cakap sampai ke? Betul. Tak juga. That's why benda ni kita dah cakap pun. Saya pernah berada dalam environment yang hebat-hebat itu. Saya dengar masing-masing Allah. Macam ini punya persepsi dan pandangan yang mereka tu terhadap yang Kat bawah ni. tak apa Mat, nanti kan kalau tak ada kes tak ada kerja. Boleh je tu. Itu kita cakap pasal kata-kata untuk PM lah kalau ada tengok kita punya podcast ni. Tapi macam mana pula kata-kata untuk penjawat awam kat luar sana, especially PDRM lah, yang dah penat? Ada tak kata-kata yang tuan nak sampaikan? Yang mungkin kerja dengan passion tadi. Yes, Saya nak bagi tahu kepada semua sahabat-sahabat saya yang ada dalam tu. Anda memang awesome, anda lebih hebat dari saya. Anda memang terbaik, anda lagi hebat, lagi bagus daripada saya. Teruskan perjuangan anda. Niat apa-apa semua kerana Allah. Teruskanlah. Kalau niat tu kerana Allah, insya-Allah benda tu akan dipermudahkan. Saya tak ada apa lagi saya nak cakap. Saya kesian tengok kawan-kawan saya duduk dalam tu. Kat sebelah sini pun tam dia, sini tam dia, macam-macam set kan. Dan saya puji dia orang memang kuat. Dia orang memang kuat. Sebab tu dia orang masih ada delegate dalam tu. Saya kalau jumpa dia orang kan, cakap, kuat kau Sebenarnya bila saya cakap begitu, saya nak bagi semangat pada dia orang juga. Yes, betul. Supaya dia orang rasa Rahmat cakap aku kuat je. Kan? So itulah, all the best untuk semua lah. Yes, all the best untuk semua pegawai-pegawai PDRM lah kan. Betul, yang kerja dengan passion. Yes, Sebab betul. Allah nampak. Walaupun orang lain tak nampak, Allah nampak. Betul. So sebenarnya tuan, kita dah di penghujungnya dah. Tapi sebelum kita habiskan kita punya sesi ni, kita ada satu je soalan lagi dan kita ada satu permintaan daripada tuan lah. Kita nak minta tuan untuk nyanyikan satu lagu. Sedap tadi. Okey, tuan minum dulu. Bukan yang tu. Okey, kita sebenarnya nak minta. Tuan selalu bully orang kan, dia kata dekat Showtime. Kita bagi. Okey, bagilah. Itu tak ada rekod video. Awak ada rekod video. Ini ditonton selama bertahun-tahun tau. Bila lagi Syura? Betul. Okey, ni special lah. Special request daripada kita punya team tengok. Betul. Korang minta lagu apa tadi? Betul-betul langsung nyanyi siap. Okay, lagu apa yang tuan paling confident? Tak boleh. Okey, tak apa. Memandangkan tuan tak confident. Tak apa, it's okay. Okey, kita nak minta satu je. Saya nak cerita pasal nyanyi Saya kan MC Showtime. Ada story. So saya pernah ada suara kawan saya, suara macam Jamal. Suara macam Salim Iklim. Okay. Kau aku nyanyi, aku miming. Saya suka miming. Tapi muka memang real. Kita you kan. Sampai bos saya, suara kau sama siot. Saya nak ceritakan, memang saya ni, my boss pun tahu. Datuk Fadil tadi yang mendidik tadi tahu. Kau ni memang
Jangan main lah. Kau betul-betul. Okay, saya Kira scammer tak? Nah, saya gini. Orang tahu kalau saya menyanyi, ni kena mic yang ada echo. Wajib. Sebab saya tahu dia tak ada echo kan. mic dia ada echo. Tak ada. Tak apa, miming tak perlukan echo tu kan. Memang saya nak ada echo. Tak ada. Dia pandai. Okay, tak apa tuan. Memandangkan tuan tak confident, is okay. Tak apa, nanti kita minta kat belakang. Okay, kita ada satu permintaan tuan. Okay. Siapa next guest yang tuan rasa kita patut panggil Betul. lepas ni? Okay. Datuk Sri Suhaili lah. Kenapa tu? Kenapa tuan rasa? Tapi lagi best kalau panggil dia time dia dah besar. Itu lagi best. Dah bersara. Tapi dia belum besar kan masih Datuk Sri Suhaili. Okey, mungkin tuan boleh tolong bagi ucapan dekat Tuan Suhaili. Saya cuba nak cari lain selain Datuk Sri Suhaili. Siapa ni? Ini. Siapa yang ada passion macam saya? Contohlah tuan, kalau tak ada yang kata badan uniform pun, ataupun tuan ada kata apa, macam company lain ke, ataupun apa, Yang bukan PDRM. yes, maksudnya. bukan PDRM pun boleh juga. Saya tengah cari yang boleh memberi manfaat tau, yang boleh itu datang yang kita impact yang nak. besar. Tapi podcast ni saya nampak okay, Datuk Sri Suhaili lah one of the Why tu? salah satu. Why? Saya nak cari yang boleh bercakap berterus terang lagi best kan, transparent. Datuk Sri Suhaili je. Kena nyanyi dulu. Tak boleh. Cuba lagi. Tak boleh. Memang gagal ni. Datuk Sri Suhaili lah. Okey. Datuk Sri Suhaili Sebab ada penjawab ucapan. awam kan. Betul. Panggil dia. Okey, Datuk Sri Suhaili kita ada ucapan daripada Tuan Rahmat. Tiba. Assalamualaikum Datuk Sri. Sopan-sopan. Walaupun mana sini okey. Assalamualaikum Datuk Sri. Walaupun Datuk Sri bos yang paling tegas, yang paling menakutkan, saya tak rasa benda tu satu halangan ataupun satu kesukaran untuk saya bekerja di bawah Datuk Sri. Because kalau kita bekerja dengan betul, kita tak kisah pun bos kita tu. Dia jadi masalah kalau kita kerja tu tak betul. So, saya tahu apa yang Datuk Sri faham apa yang saya cuba sampaikan, dan Datuk Sri pun faham apa yang ada dalam hati saya. So, why not Datuk Sri next guest untuk podcast yang ada ni, Penjawab saya podcast. rasa paling sesuai lah Datuk Sri. Paling sesuai. Tapi itulah, nak jumpa susah tau. Kan, nak booking susah. Orang hot and spicy ni susah. So, Betul. you try lah. Ini keluar bila ni? InsyaAllah terdekat kita usahakan. Yes. Sebab apa kalau awak keluarkan benda ni lambat pun tak guna juga. Kan? Kalau boleh keluarkan esok. Editor, tolong editor. Orang belakang. So, Datuk Sri Suhaili ada banyak story yang best. Anto story. Antu story. Sebenarnya ada banyak bos-bos. Okay To all my boss dalam PDRM. Datuk-datuk tuan-tuan juga ada story yang lebih padu, lebih power dan banyak yang best. Cuma kenapa saya tak suggest bos-bos saya dalam PDRM? Kerana saya tahu you all dalam uniform, you all takkan susah boleh bercakap. Dan you all pun akan fikir 800 kali, boleh ke aku nak pergi podcast kan? That's why saya suggest orang yang di luar PDRM lah. Which is Datuk Sri Suhaili number 1 dalam KPS. Saya kena explain. Kau tak hati, yang lain-lain kecil hati. Kenapa tak recommend dia orang kan? Betul. Boleh recommend tapi dia orang masih lagi dalam servis susah. Betul. So insyaAllah nanti kita akan usahakan. Cuba dapatkan. Yes, kita akan cuba untuk dapatkan Datuk Sri Suhaili. So Syura, kita dah sampai ke penghujung rancangan. Banyak sebenarnya input, insight yang kita belajar. Dan sedikit sebanyak saya rasa banyak juga buka mata kita dan mungkin buka mata juga pendengar dekat luar sana. So saya harapkan mungkinlah sedikit sebanyak apa yang Tuan Rahmat sampaikan hari ini dapat juga buka mata orang dekat luar sana. Mungkin badan-badan yang ada kita sebut tadi. Sebenarnya niat kita buat podcast ni Syura bukan kita nak hentam mana-mana pihak. Betul tak? Betul. So solely niat kita memang kita nak buka mata. Sebenarnya kerja badan uniform ni amanah, tanggungjawab. So Tapi saya tak rasa hentam pun. Kita betul. rasa macam kita tambah baik je kan. betul. Mana ada hentam. Cuma saya bagi tahulah sebab kadang-kadang netizen ni salah faham. So kita memang nak buka mata masyarakat dekat luar sana sebab sebenarnya story behind penjawat awam ni kita susah nak dengar maksudnya dekat rumah tiba-tiba nak pergi cari polis, cari nurse, betul tak? So mungkin medium ni dapat buka
membuka mata masyarakat dekat luar sana faham apa tanggungjawab, struggle, story di sebalik uniform pejabat awam Malaysia tu. Betul. So mungkinlah Tuan Rahmat last akhir kata yang Tuan nak sampaikan kepada masyarakat ataupun orang dekat luar sana sebelum kita akhirkan podcast kita hari ni. Saya tak ada lain lah. Saya cuma nak ingatkan kalau let's say saya ada benda-benda yang mungkin saya silap, silakan menegur dan menasihati saya. Follow media sosial saya, TikTok saya Rahmat Fitri Lawan Scammer yang ada 1.2 juta follower tu. Sebenarnya saya tak nak sebut pasal follower tapi kena sebut sebab ada banyak fake account. Betul. Okay. Facebook saya ada 216,000 follower. Terima kasih Facebook, terima kasih Polisi Diraja Malaysia. YouTube saya Rahmat Fitri Fight Scammer yang ada 105 subscriber, 105,000 subscriber. Instagram saya yang ada 30.3 ribu follower. Sorry lah bukan nak riak tapi sebab saya dah banyak tengok fake account. Jadi kena tengoklah salah satu ciri akaun yang betul tu bila follower banyak. Betul. Dan ingat kita ni buat apa pun semuanya kerana Allah. Okay, so itu saja. Kita jumpa lagi next episode bersama guest kita yang lagi menarik. Betul tak Syura? Jumpa lagi untuk next episode. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.